Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan rasa terkejut bercampur sinis selepas membaca kenyataan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Tan Sri Azam Baki yang mendakwa hartanya di United Kingdom UK sedang disiasat. Bekas Perdana Menteri itu berkata, beliau sendiri tidak mengetahui wujudnya aset berkenaan. Rupa-rupanya saya ada harta di UK. Saya tidak tahu, tulisnya dalam satu hantaran di Facebook. Dr. Mahathir kemudian secara berseluruh meminta pihak SPRM memaklumkan lokasi sebenar sekiranya dakwaan itu adalah benar. Tolong bagi tahu kepada saya supaya saya dapat klaim harta ini. Setelah dapat harta ini, saya akan hadiah kepada ramai yang miskin, bidasnya. Kenyataan itu dibuat susulan sidang media Azam pada Selasa yang lalu di Putrajaya yang memaklumkan siasatan terhadap Dr. Mahathir masih diteruskan dengan fokus kepada aset yang dipercayai miliknya di UK. Menurut Azam, pihaknya kini dalam proses mendapatkan maklumat terperinci daripada pihak berkuasa di negara tersebut. Siasatan melibatkan Dr. Mahathir masih lagi dijalankan dan kami sedang mendapatkan maklumat terperinci daripada pihak luar, terutama sekali pihak UK. Pihak autoriti UK berhubung dengan aset-aset yang dimiliki oleh Tun Mahathir. Sekiranya maklumat dapat diperoleh, kita akan maklumkan kemudian, katanya.